Kita ni, hak Tuhan bagi atas bahu kita ni, orang lain takkan rasa kerana kita saja itu bahagian kita. Itu pinggan kita. Tuhan bagi ni sesuai dah dengan kemampuan kita. Tuhan kata kita tak perlu laki yang kaya. Kita hanya perlu suami yang bertanggungjawab. Jadi tahap dia tu Tuhan bagi kat mana? Macam yang sedang kita terima lah. Tapi akhirnya Quran kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hidup kita ni kalau kita pilih nak merungut, boleh tak? Merungut lah. Tapi merungut tu selesai tak masalah? Kalau hidup kita ni kita pilih nak syukur, boleh tak? Selesai tak masalah? Pun tak selesai juga. Tapi Tuhan bagi datang rasa tenang. Jadi masalah yang sama tidak mendatangkan satu musibah kepada kita. Yang ni yang Nabi sebut ajaban li amril mu'min tadi tu. Ajaib orang beriman. Dapat benda dia suka, dia syukur. Dapat benda dia tak suka, dia sabar. Maka dua-dua sabar dan syukur menjadi kebaikan untuk diri dia.